Hari ni kita buat air balang grapes yogurt comel je dalam bekas kecil. Untuk bancuan kali ni kita buat 10 liter sahaja pakai pack 500 gram. So untuk first step masukkan serbuk mukmin 500 gram. Kemudian masukkan air panas 1 liter. Kalau tak ada air panas, air suam pun okey. Kacau hingga sebati. Dah larut, masukkan susu pekat 2 tin sahaja. Kacau lagi dan kemudian boleh tambah air 1 liter lagi lah. Air biasa je ni, bukan air panas, air suam. Air biasa pun tak apa dah. Okey, kemudian kacau lagi. Warna dia boleh nampak dia jadi warna anggur susu. Kemudian tambah air sampai penuh dan kacau lagi. Korang godak-godak dia macam tu. Lepas tu boleh tambah susu cair. Tengoklah tu warna dia cantik memikat selera kita. Betul tak? Jadi kepada peminat-peminat flavor anggur, tak pernah try lagi anggur yogurt mukmin, cepat dapatkan sekarang. Dan satu lagi nak bagi tahu ni. Kita juga ada pack sekilo. So pack sekilo boleh bancuh dalam bekas 33 liter. Nak buat bancuan untuk majlis pun boleh juga tahu. So dapatkan sekarang.